Mileage 276,000. Tak turun gearbox lagi? Belum lagi. Sebab guna ni? Ya, betul. Macam biasa hari-hari kita ni sibuk dengan nak restock kita punya transmission treatment RM Autocare ni. Sebab workshop-workshop dekat dalam Malaysia ni yang dah dapatkan transmission treatment kita ni busy, hari-hari habis terjual. Jadi hari ni kita dekat Auto Healer dekat Gombak ni. Owner ni ada order. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Saya nak tanya bos, saya tengok banyak kereta-kereta macam jeep-jeep macam Suzuki apa semua ni kan. So apa servis yang bos buat kat sini? Dekat sini saya buat maintenance service, repair dan upgrading. Kebanyakan orang yang guna wheel drive ni ada yang jenis yang suka ber-off-road, nak upgrade suspension ke, tayar besar ke, kereta bagi tinggi, maintenance, repair dan upgrading. Abang ni adalah salah satu authorized dealer untuk RM Autocare. Abang ni memang dah lama dah dengan kita. Boleh tak abang share sikit bang, apa pengalaman abang bersama dengan transmission treatment RM Autocare ni bang? Ini pengalaman saya sendiri. Saya ada satu kereta Grand Livina tahun 2013 dan saya mengalami masalah dia punya shifting tu tak berapa cantik lah. Dia rasa macam tersentak. Bila kita masuk daripada N pergi D tu ada delay sikit. Ada seorang kawan saya, dia recommend lah benda ni. Bila lepas saya cuba, alhamdulillah selesai masalah tu. Sampai sekarang dah 3 tahun lepas lah. Mileage 276,000. Tak turun gearbox lagi? Belum lagi. Sebab guna ni? Ya, betul. RM Autocare ni. Oh, lain macam bang. Dia memanjangkan jangka hayat gearbox tu. Apa feedback daripada customer abang yang datang sini yang dah dapatkan treatment ni? Ada yang bagi tahu gearbox jadi lebih smooth lah. Lepas servis ada beza. Dia tanya ada buat apa-apa. Customer yang datang servis, abang tambah ni? Ya, betul. So masukkan dalam abang punya package servis minyak gearbox Ya, lah. betul. Secara tak langsung customer ni happy kan bang dengan servis abang? Saya tengok banyak kereta jeep kat luar ni bang. Saya yakin customer-customer abang yang setia lah, yang dah maintain dengan abang sebab abang dah dapatkan ni dan diorang pun percaya dekat abang. Ya, betul. Kepada owner-owner workshop ni, cubalah RM Autocare ni. Memang ada perbezaan. Kalau gearbox yang dah baru mula start ada masalah, boleh cuba dengan 2 botol. Untuk kereta yang okey, untuk kita memanjangkan jangka hayat gearbox tu, pakai satu. Bukanlah kata nak up RM Autocare ni, tapi ini di atas pengalaman saya. Kalau kata korang ada main kereta-kereta 4x4 macam ni kan, korang boleh datang dekat sini. Abang ni memang sporting, memang serve korang baik punya dekat workshop ni. So datanglah buat servis, major repair, minor repair dekat sini, okey?